Ramai yang tahu cara ke sana, tapi tak ramai yang tahu cara untuk manfaatkan setiap 24 jam di sana. Apabila tiada panduan, ibadah kita sekadar ikut mood atau ikut kawan je. Dalam Umrah First Timer, kami kongsikan 5 panduan penting untuk menghidupkan setiap hari di sana. Yang pertama, panduan untuk susun jadual harian. Yang kedua, fokus ibadah pada 7 jam waktu paling berkat. Yang ketiga, panduan iktikaf yang lengkap dan praktikal. Yang keempat, panduan 14 amalan sunat orang yang berjaya. Dan yang kelima, 17 tip kompas hati. Kerana yang paling berharga di tanah suci bukan apa yang dilihat, tapi apa yang dirasai.